Setiap hari, minyak masak digunakan di hampir setiap rumah dan juga premis makanan di Malaysia. Dari sarapan pagi hinggalah ke sarapan malam. Minyak telah memainkan peranan penting dalam penyediaan makanan. Namun, pernahkah kita terfikir ke manakah minyak masak yang telah digunakan itu telah pergi? Adakah ia dibuang di dalam sinki? Adakah ia dibuang di dalam longkang? Atau digunakan secara berulang kali sehingga berubah yang warna yang telah menjadi gelap? Tanpa kita sedari, tindakan kecil ini sebenarnya telah memberikan kesan besar terhadap alam sekitar dan juga kesihatan masyarakat. Pembuangan minyak masak pakai ke dalam sistem peperitan boleh menyebabkan penyumbatan paik dan longkang. Bila minyak menyejuk, ia akan membeku dan melekat pada dinding saluran sesungguhnya menghalang aliran air. Kadang ini bukan sahaja meningkatkan kos penyelenggaraan, malah boleh menyebabkan limpahan air dan pencemaran sungai. Selain itu, air bertakun akibat salinan tersumbat boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk dan tikus sekaligus meningkatkan risiko penyakit seperti denggi dan leptospirosis. Dalam masa yang sama, ada juga masyarakat yang menggunakan minyak secara berulang kali untuk menjemakan kos tanpa menyedari bahawa minyak memiliki kesan negatif kepada kesihatan. Okey, untuk soalan pertama, berapa banyak penggunaan minyak masak harian? Penggunaan minyak masak harian dalam kedai kami ni dalam 35 liter macam tu. Untuk seharian? Ya, untuk seharian perniagaan. Ya. Okey, untuk soalan kedua, berapa kali guna minyak masak yang sama untuk operasi seharian? Kami akan rolling minyak yang sama dalam masa 2 hari macam tu. 2 hari. Ya. Okey, Encik, untuk soalan ketiga, macam mana lukus minyak masak yang digunakan? Buat masa sekarang, kami akan panggil seorang abang ni. Dia akan membeli minyak daripada kami. So, yang selebih-selebihnya, sikit-sikit tu kami akan buang di dalam sinki macam tu lah. Maksudnya ada yang banyak, ada yang sikit? Ya, so yang abang tu akan sediakan tong untuk kami lah. Kami akan isi dalam tu dan dijual kepada abang tu lah. Soalan keempat, Encik, pada pendapat Encik, penting tak urus minyak masak yang digunakan? Tengok, saya pun tak tahu. Tengok rasanya. Okay, untuk soalan terakhir, seandainya ada satu platform yang memudahkan urusan minyak masak ni, apa pendapat Encik? Saya rasa platform yang macam ni boleh membantu perawak dan juga peniaga-peniaga seperti kami memudahkan urusan lah. Maksudnya tu memudahkan dari segi macam mana? Kalau Encik dekat ni menggunakan aplikasi ke? Aplikasi juga untuk Aplikasi rasanya lagi mudah lah sebab sekarang ni semua information semua diguna jari kan. So dekat-dekat je nanti orang message ni lah kan. Senang sikit kan. Bagi pendapat saya lah. Pada pandangan saya, pelupusan minyak masak secara tidak terkawal boleh memberi kesan kepada kebersihan persekitaran, terutamanya apabila ia dibuang ke dalam sistem perparitan atau longkang. Minyak masak ni boleh menyebabkan saliran tersumbat dan kemudiannya mewujudkan keadaan yang tidak bersih di kawasan persekitaran. Kesan pembuangan minyak masak ke dalam longkang atau sinki terhadap sistem peparitan ni, kalau minyak masak ni dibuang, dia boleh membeku dan melekat pada dinding paip. Lama-kelamaan keadaan ni boleh menyebabkan saliran tersumbat dan seterusnya air bertakung, boleh menyebabkan menjejaskan sistem perparitan tersebut. Ya, keadaan ni boleh menyumbang kepada masalah kesihatan awam Dia saliran tersumbat boleh menyebabkan air bertakung yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Selain daripada itu, keadaan persekitaran yang kotor juga boleh menarik tikus dan lalat yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit.
zaman yang serba canggih ni, saya fikirkan tahap kesedaran masyarakat sekarang semakin meningkat lah. Namun masih terdapat sebahagian yang kurang memahami kesan jangka panjang pembuangan minyak masak secara tidak terkawal ni lah terhadap alam sekitar dan terusnya kesihatan awam. Antara langkah yang boleh diambil ialah melalui kempen kesedaran, pendidikan kesihatan, serta sekarang kita buatnya lah penyediaan sistem pengumpulan minyak masak yang terpakai yang boleh mudah diakses lah oleh masyarakat. Bagi mengatasi isu ini, satu pendekatan baru sedang dibangunkan bagi membantu masyarakat menguruskan minyak masak terpakai dengan lebih sistematik. Pendekatan ini sahaja bukan memberi penyelesaian kepada masalah pencemaran, malah ianya membuka peluang untuk menukarkan sisa kepada sesuatu yang bernilai. Bayangkan jika minyak yang sama ini dibuang ke dalam sinki, boleh ditukarkan menjadi pulangan yang bermanfaat kepada anda. Bayangkan jika setiap liter minyak yang dikumpulkan bukan sahaja membantu alam sekitar, tetapi juga memberi pulangan atau ganjar secara langsung kepada masyarakat. Inisiatif ini memberi peluang dan tumpuan kepada kemudahan akses serta kerjasama dengan pelbagai pihak yang berkelayakan bagi memastikan proses ini adalah selamat dan teratur. Penelitian lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaannya akan diperkenalkan secara rasmi dalam program Koruhai 7.0.